Selamat malam para peminat senaman untuk bahagian tulang belakang di leher yang dihormati. Di ruang internet tempatan kita, terdapat pelbagai jenis senaman untuk leher. Dan senaman untuk meningkatkan mobiliti mendapat perhatian khusus dan amat digemari. Kerana perkara utama yang mula merisaukan seseorang apabila timbul masalah pada leher ialah kesakitan dan had pergerakan. Leher mula sukar untuk dipusingkan, malah sangat kerap berlaku. Sebelum sesuatu itu sakit, sebelum leher mula sakit, seseorang akan rasa lehernya mula kurang bergerak, timbul had pergerakan semasa memusing, membengkokkan leher atau dalam kedudukan ekstrim dan mula muncul rasa sakit. Dan ini mula merisaukan. Dan perkara pertama yang terlintas di fikiran ialah, untuk meningkatkan pergerakan, sesuatu perlu diregangkan kerana terasa ada kekakuan dalam pergerakan. Apabila seseorang berpusing atau membongkok, terasa seperti ada sesuatu yang tegang. Dan perkara pertama yang terlintas di fikiran sudah tentu adalah untuk meregangkan dan menggerakkan supaya ia boleh bergerak dengan lebih baik. Itu adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Dan ini mendorong seseorang untuk melakukan senaman tertentu yang paling popular untuk meningkatkan pergerakan. Terdapat banyak senaman di mana, sebagai contoh, anda perlu memusingkan kepala sehingga ke had maksimum dan cuba untuk memusingkannya lebih jauh lagi. Maksudnya, lakukan tunduk. Kepala sudah tidak boleh tunduk lagi. Leher juga tidak boleh tunduk. Kemudian cuba lagi untuk menundukkannya dengan pelbagai cara. Contohnya menggunakan tangan yang satu lagi, meregangkan otot, atau dengan menggunakan kekuatan sebagai contoh. Senaman mobility sendi juga sangat digemari oleh mereka yang mengalami masalah leher. Gimnastik sendi terdiri daripada pelbagai pergerakan berulang di bawah sudut yang berbeza. Ia bertujuan untuk meningkatkan pergerakan sendi dan memperbaiki penghasilan cecair sendi. Ideanya bagus, tetapi malangnya ia membawa kepada akibat yang tidak baik. Di sini kita dapat melihat situasi di mana anda tidak boleh melakukan senaman ini. Bila anda tidak boleh melakukan senaman untuk meningkatkan pergerakan, bila anda tidak boleh melakukan senaman regangan, ini adalah dua situasi. Pertama, apabila kepala anda terlalu ke hadapan. Ini adalah tanda kelemahan, terutamanya pada otot bahagian belakang leher. Biasanya, semuanya bermula dari sini. Dan pilihan kedua, apabila anda melihat ke cermin dan anda nampak bahawa satu telinga anda jauh lebih tinggi daripada yang satu lagi. Satu bahu sedikit lebih tinggi daripada yang satu lagi. Jadi ini juga sudah menunjukkan bukan sahaja tentang ketidaksimetrian otot, iaitu ia dibenarkan dalam had tertentu, dan juga tentang hakikat bahawa jika kita melihat contohnya gambaran seperti ini bukan bermakna otot di sebelah ini sangat berkembang, manakala di sebelah satu lagi, contohnya, ia menjadi lemah. Selalunya ini menunjukkan bahawa otot-otot itu lemah di kedua-dua belah. Cuma di satu belah, ia lebih lemah daripada belah yang satu lagi. Maksudnya, di salah satu sisi otot itu sedikit lebih kuat berbanding sisi yang satu lagi. Sebab itu mungkin beban tertumpu pada bahagian tersebut. Dan sebab itu, biasanya kita tetap perlu melatih kedua-dua belah bahagian. Satu lagi tanda ialah penipisan leher. Maksudnya, leher anda dari masa ke masa. Jika anda melihat gambar lama anda dan leher anda besar, lebar, kolar atas tidak boleh dikancing. Dan tiba-tiba, tanpa sebab, ia mula mengecil sehingga saiznya seperti leher ayam. Ini juga menunjukkan bahawa isi padu otot perlahan-lahan mula berkurang. Tetapi di sisi lain, semua ini boleh disamarkan oleh lemak seperti ini. Jadi ia juga sukar untuk dinilai. Yang tumbuh di situ mungkin lemak, bukannya otot. Tetapi satu tanda ialah penipisan leher itu sendiri. Tetapi di sisi lain, satu lagi tanda ialah apabila leher anda seolah-olah hilang, menjadi lebih pendek. Sebenarnya, kepala anda hanya bergerak ke hadapan. Jadi, apakah bukti yang kita ada? Apakah bukti
atau pilihan anda. Otot-otot utama yang anda perlukan untuk hidup yang perlu anda mula latih sebelum melakukan pelbagai senaman sendi ialah otot-otot di bahagian belakang leher yang dikenali sebagai ekstensor panjang leher. Kerana apabila otot-otot ini lemah, apabila ia menjadi lemah, kepala anda hanya akan disokong oleh kumpulan otot ini atau bahagian atas ekstensor panjang leher. Otot-otot ini sentiasa terbeban, terasa sakit. Dan di sini, pergerakan kita akan menjadi sekata antara semua sendi semasa memusing. Semasa membongkok, iaitu secara idealnya, apabila kita, sebagai contoh, memusingkan kepala, setiap sendi perlu menjalankan fungsinya masing-masing. Tetapi julat pergerakan, ada yang sedikit lebih, ada yang sedikit kurang. Maksudnya, sebagai contoh, antara vertebra pertama dan kedua, julat pergerakan di sini akan lebih besar kerana sendi itu sendiri direka sedemikian rupa di sini. Tetapi, semua vertebra yang lain juga turut serta dalam pergerakan. Apabila ini berlaku secara sekata, seseorang tidak akan merasa sebarang sekatan atau kesakitan semasa bergerak. Maksudnya, sendi-sendi antara vertebra, inilah dia. Anda boleh lihat di sini. Maksudnya, sendi-sendi ini perlu terlibat setiap kali kita bergerak. Semasa mencondongkan kepala, semasa berpusing, semua pergerakan ini berlaku secara sekata. Jika sebahagian otot kita tidak berfungsi, seperti kumpulan otot besar ini, maka semasa pergerakan, beban akan diagihkan secara tidak sekata. Sesetengah sendi akan bergerak dengan julat yang lebih besar, manakala yang lain dengan julat yang lebih kecil. Maksudnya, dalam kedudukan leher seperti ini, beban utama yang sepatutnya berada pada sendi antara vertebra pertama dan kedua akan beralih. Maksudnya, di situ terdapat proses odontoid pada vertebra kedua dan vertebra pertama sepatutnya berputar di sekelilingnya. Jika kepala kita bergerak ke hadapan dari leher seperti ini, pergerakan di sini akan menjadi lebih terhad dan pergerakan yang lebih besar akan berlaku pada vertebra yang lebih bawah. Dan jika kita mula melakukan senaman untuk meningkatkan julat pergerakan, semua putaran ini, semua itu, apa nama mereka? Bandul, burung merpati. Inilah senaman ciptaan sendiri. Penyelam apa? Saya tak tahu apa namanya. Pembawa air, ayam jantan, penguin, burung merpati, nama-nama yang puitis seperti ini dalam senaman-senaman ini. Tarik ke sana ke sini, apa yang kita buat bersama? Kita akan tingkatkan julat pergerakan buat sementara waktu. Kepala seolah-olah akan lebih mudah berpusing. Tapi kita buat ini dengan cara apa? Dengan cara kita akan kembangkan lagi pergerakan berlebihan di tempat yang sepatutnya tidak ada. Dan di tempat yang sepatutnya ada pergerakan, ia tidak akan muncul selagi otot-otot ini belum berkembang. Malangnya, otot tidak akan berkembang daripada senaman putaran. Otot-otot mula bekerja secara setempat, iaitu hanya di bahagian di mana pergerakan berlaku. Dan itu tidak cukup untuk meningkatkan saiz otot semula. Lama-kelamaan, apa yang akan berlaku? Sendi-sendi mula mengalami beban berlebihan dan proses artrosis menjadi lebih cepat di dalamnya. Maksudnya, ia boleh mula meradang terlebih dahulu dan tulang rawan mula rosak. Di sesetengah tempat, cakera antara tulang belakang tidak dapat menahan beban kerana tiada korset otot. Dan selain itu, anda juga berusaha. Semuanya di situ pun sudah susah nak bertahan. Dan anda masih cuba untuk membuatkan semuanya jadi lebih longgar. Otot di bahagian hadapan leher juga memainkan peranan besar dalam penstabilan. Ia cenderung menjadi lemah kerana jarang digunakan dalam kehidupan seharian dan adalah lebih baik untuk melatih dan membebankan otot-otot ini secara berkala supaya mereka dapat mengekalkan saiz otot tertentu. Kerana dengan pertambahan usia, otot sternocleidomastoid sering mengalami atrofi yang ketara dan ini menyukarkan pergerakan seperti memusing dan mencondongkan leher. Dan beban dari otot itu sebahagiannya akan dipindahkan ke otot skelen. Sebab itu, kita sering melihat pemendekan otot skelen. Dan apabila otot-otot itu memendek, berkas saraf dan saluran darah akan terhimpit. Selain sakit di leher, ia juga menyebabkan sakit di tangan dan kebas pada tangan. Masalah pada bahu juga boleh berlaku kerana otot-otot di sekitar sendi bahu menjadi lemah. Jadi kawan-kawan, secara ringkasnya, inilah yang saya ingin katakan. Sebelum anda melakukan senaman regangan, senaman putaran, sebelum anda memusingkan kepala dan mengembalikan pergerakan,
Anda perlu terlebih dahulu membina otot di sekitar leher supaya ada kekuatan untuk menggerakkan. Dan yang paling menarik, apabila otot-otot anda sudah terbina semula, pergerakan anda akan kembali dengan sendirinya. Anda tidak perlu melakukan senaman putaran secara berasingan. Dan risiko besar jika hanya melatih leher dengan senaman untuk meningkatkan pergerakan ialah ia hanya memberi kelegaan sementara. Tetapi selepas itu, keadaan akan menjadi lebih teruk. Maksudnya, daripada senaman-senaman ini, anda akan rasa lebih baik buat sementara waktu. Mungkin selama setengah tahun atau setahun. Seolah-olah keadaan anda bertambah baik. Seolah-olah julat pergerakan telah bertambah. Tetapi selepas beberapa ketika, sendi-sendi yang anda paksa bergerak secara berlebihan itu akan haus dengan lebih cepat. Kerana jika atrofi otot anda masih tidak hilang, otot tidak pulih, maka pergerakan tetap tidak sekata. Jadi kawan-kawan, apa yang perlu dilakukan sekarang? Timbul persoalan. Selera makan pun hilang bagi mereka yang sedang makan semasa menonton maklumat seperti ini. Apa yang perlu dilakukan? Sekarang saya akan tunjukkan kepada anda dari mana hendak bermula dan bagaimana untuk meningkatkan tahap kesukaran senaman ini daripada yang mudah kepada yang lebih sukar. Sekarang kita akan lihat bagaimana saya akan melakukannya. Anda juga perhatikan dengan teliti dahulu. Kemudian cuba sendiri. Pilih tahap bebanan yang sesuai untuk anda. Kumpulan pertama senaman ini adalah untuk mereka yang belum pernah melatih leher sebelum ini. Untuk mereka yang otot lehernya sangat lemah. Atau jika anda sedang mengalami sebarang kesakitan atau ketidakselesaan pada leher, mulakan dengan ini. Beban akan menjadi minimum. Anda hanya akan melatih otot anda menggunakan berat kepala sendiri. Jadi, yang pertama ialah Otot bahagian belakang leher. Untuk ini, salah satu caranya ialah anda baring di tepi katil atau di tepi sofa. dengan cara ini, kepala anda akan terjulur melepasi permukaan. Tetapi anda tidak biarkan kepala anda tergantung seperti ini. Maksudnya anda hanya cuba untuk mengekalkan kepala anda dalam kedudukan seperti ini secara semula jadi. Dalam kedudukan yang sama seperti ketika anda berdiri seperti biasa. Untuk itu anda boleh melihat sama ada terus ke bawah atau anda boleh melihat sedikit ke bawah dan ke hadapan pada sudut 45 darjah. Kedudukan tangan tidak begitu penting. Anda boleh buat begini atau begini, ikut keselesaan anda. Di sini, beban utama tetap tertumpu pada otot leher. Cuba dalam posisi seperti ini. Jika anda tahan selama 10 hingga 15 saat dan sudah mula rasa ada sedikit keletihan pada otot, Itu sahaja. berhenti, rehat juga dalam sekitar 20 saat. Beri otot masa untuk pulih. Dan ulang lagi 2-3 set. Ini adalah latihan kita yang lebih ringan untuk otot bahagian belakang leher. Latihan untuk bahagian depan leher pun serupa. Di sini ada satu pilihan yang lebih berisiko. Ia bergantung sama ada anda suka mengambil risiko atau tidak. Tapi siapa yang tidak mengambil risiko tidak akan minum sampahnya seperti yang kita tahu. Jadi salah satu pilihannya ialah anda juga membiarkan kepala anda tergantung. Tetapi jika anda yakin otot anda cukup kuat untuk menahan berat kepala anda tidak akan jatuh ke sana. Dalam posisi seperti ini juga, tahan selama 10 hingga 20 saat. Tahan sehingga 20 saat. Kemudian berehat. Ulang 2 hingga 3 set. Ini pilihan yang kurang berisiko. Ialah apabila anda meletakkan bantal. Jangan lakukan seperti ini. Cuma bila anda angkat kepala dari permukaan, tahan. Sebab di sini, otot-otot ini tetap menerima sedikit beban dalam posisi yang tidak semula jadi. Jika kita berdiri, kepala kita akan sedikit ke depan seperti ini. Adalah lebih baik untuk kita menguatkan otot-otot ini. Pada mulanya, tepat dalam posisi di mana mereka perlu bekerja. Dalam posisi yang lebih semula jadi untuk kepala. Sebab itu, anda letakkan bantal kira-kira di bawah belikat. Dan dalam posisi seperti ini, anda angkat kepala anda. Dan hanya tahan kepala itu. Juga hanya dengan berat kepala sendiri. Jika anda boleh tahan selama 20 saat, tidak perlu buat lebih dalam satu set. Dalam satu set Dari 5 saat, jika otot sangat lemah, hingga 20 saat. Jika anda boleh tahan selama 20 saat,
Jangan tambah masa lagi. Hanya tambah set sahaja. Perkara yang sama boleh dilakukan sambil berbaring di atas perut, jangan biarkan ia tergantung ke depan. Gunakan juga seperti bantal gulung seperti ini. Supaya belakang anda tidak mengganggu tumpuan pada leher, tahan posisi ini seperti ini. Maksudnya, ini adalah beban yang paling awal dan paling ringan. Namun, untuk otot depan, ia mungkin terasa ketara. Tetapi untuk otot belakang, ini beban yang lebih ringan. Jika anda dapat mengendalikan beban ini, teruskan ke tahap seterusnya, di mana anda memberikan sedikit rintangan. Bebannya juga hampir sama seperti dalam keadaan statik. Tetapi dengan sedikit pergerakan amplitud rendah. Untuk ini, anda memerlukan bantal yang lembut, yang boleh ditekan dengan kekuatan. Dan dalam posisi ini, anda mula menekan bantal itu dengan belakang kepala anda. Sedikit bantal itu akan mengalah di bawah tekanan ini. Dan tahan dalam kedudukan itu selama 3 saat. Kemudian, rilekskan. Ia akan menolak kepala anda sedikit. Kemudian, tekan semula. Tahan selama 3 saat dengan cara begini. Dan kemudian, rilekskan. Ketegangan apabila dilakukan dengan betul, ia sebenarnya akan lebih dirasai bukan di leher itu sendiri, tetapi di bahagian tulang belakang dada ini, Di mana otot pemanjang leher bermula. Jika terasa tegang di sini, itu bermakna sama ada anda perlu menekan dengan kurang kuat atau anda boleh kembali kepada variasi latihannya sebelumnya. kerana jika otot pemanjang leher tidak dapat menampung beban, kumpulan otot suboccipital yang biasanya sudah terlalu tegang akan mula terlibat secara berlebihan dalam pergerakan. Itu yang kita tidak mahu. Dan tahap seterusnya. Ini adalah untuk mereka yang dengan mudah dapat melakukan 2 jenis senaman sebelum ini. Ini sudah beban yang lebih berat. Di sini, anda boleh gunakan penggilir. Boleh juga gunakan bantal, tapi yang lebih padat. Tapi sebenarnya, penggelek seperti ini sangat sesuai. Tapi sebaiknya jangan terlalu keras, supaya ia tidak menekan kepala anda terlalu kuat. Letakkan ia di antara dinding dan belakang kepala, seperti ini. Dan di sini, anda boleh laraskan beban tersebut. Maksudnya, dalam senaman ini, di mana kita menekan dengan belakang kepala, kita sengaja mencipta daya, tekanan. Di sini, semuanya akan berlaku secara automatik, bergantung pada sejauh mana kaki anda berdiri dari dinding. Maksudnya, semakin jauh anda berdiri dari dinding, semakin rendah anda turunkan penggelek ini, semakin besar beban pada otot leher. Begitulah. Tapi mulakan dengan beban yang kecil dahulu. Anda sudah letakkan dan dengan cara begini, tahanlah posisi tersebut. Anda juga boleh gunakan tuala. Begitulah. Tetapi pada masa akan datang, senaman ini kemudian anda akan menjadikannya lebih sukar. Mula-mula dengan melangkah kaki lebih jauh ke belakang. Di sini, perhatikan bahawa apabila kaki anda melangkah ke belakang, dagu anda tidak sepatutnya turun terlalu rendah ke bawah. Anda perlu mengekalkan kedudukan seperti ini. Dan pada masa akan datang, anda boleh menjadikannya lebih sukar. Satu lagi cara untuk menambah beban ialah apabila anda melangkah kaki menjauhi dinding dan juga mengekalkan kedudukan ini secara statik. Dan cara kedua ialah apabila anda mula menambah sedikit pergerakan. Maksudnya, anda menyentuh dinding dengan punggung dan kemudian dengan kepala sebagai tumpuan, anda sekali lagi menjarakkan punggung, iaitu bahagian pinggang dari dinding. Dan dengan cara ini, anda sudah boleh lakukan sedikit secara dinamik. Tetapi di sini, perhatikan bahawa beban pada otot leher tetap bersifat statik. Dan secara amnya, adalah lebih baik untuk melatih otot leher dengan cara seperti ini. Terutamanya jika otot leher anda masih belum cukup besar. Pergerakan yang serupa, senaman untuk otot depan leher. Di sini anda letakkan gulungan di dinding sekali lagi. Anda sandarkan kepala anda padanya. Dan di sini juga, bergantung pada sejauh mana anda menjauh dari dinding, beban pada otot depan ini akan menjadi lebih kuat.
Di sini anda boleh sentuh dengan tangan. Jika otot-otot ini sudah tegang, maka anda hanya perlu tahan dalam posisi ini. Dari 5 hingga 20 saat. Tahan selama 20 saat. Selesai. Kita berehat. Dan set berikutnya. Baiklah, di sini juga. Semakin rendah anda turunkan, Semakin jauh anda melangkah ke belakang dengan kaki, semakin besar beban pada otot leher akan menjadi lebih besar. di sini juga, cuba kekalkan kedudukan kepala yang semula jadi, supaya kepala anda tidak berada dalam posisi seperti ini. Maksudnya, walaupun anda melangkah lebih jauh ke belakang dengan kaki, tetap cuba kekalkan kedudukan semula jadi. Tetapi untuk permulaan, tidak perlu melangkah terlalu jauh. Kedudukan ini sudah mencukupi. Maksudnya, jika anda rasa otot-otot itu malah boleh sentuh dengan tangan, ia sedang menegang. Jadi, anda boleh berhenti dalam kedudukan ini. Kerana semasa bersenam, anda tidak akan terus rasa betapa beratnya untuk otot anda. Kadang-kadang, hanya keesokan harinya baru terasa. Kerana, jika anda membebankan otot leher secara berlebihan, terutamanya pada permulaan, Bukan sahaja ia boleh mula sakit, tetapi juga boleh menyebabkan sakit kepala. Ini biasanya berlaku apabila anda salah mengira beban dan sebahagian otot suboccipital anda, iaitu otot ekstensor pendek leher, juga mengalami beban berlebihan. Oleh itu, untuk mengelakkan perkara ini berlaku, supaya anda tidak perlu berehat terlalu lama antara senaman, supaya anda tidak perlu menunggu sehingga semuanya pulih dan berehat, adalah lebih baik untuk melakukan latihan pertama tanpa membebankan diri. Lihat sejauh mana otot leher anda mampu bertahan. Dan dengan cara ini, anda boleh memilih beban yang sesuai, jumlah ulangan dan set. Dan seberapa kerap untuk lakukan. Selang sehari, setiap hari. Dengan cara ini, anda akan faham. Baiklah kawan-kawan, dah cuba? Siapa yang dah cuba buat senaman ini bersama saya, sila kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Paling penting, pilih beban yang sesuai. Jadi, boleh rasa tak leher dah jadi lebih stabil? Macam kepala anda rasa lebih ringan, walaupun sebenarnya beratnya tak berubah. Jadi, mari kita teruskan. Buat senaman-senaman ini. Jumpa lagi di rancangan akan datang.